Okey, baik, berikutnya ya, perhatikan bagaimana pengiraan port pasangan ataupun port pairing yang ditetapkan oleh BioRich. Sebenarnya di BioRich ini, untuk port pairing ini dia terbagi kepada dua tahap ya. Warna hijau tu tahap 1 dan warna biru itu ialah tahap 2. Okey, bagaimana caranya dikira? Okey, contoh ya, kalau kita VVIP D0, tahap pertama RM30 itu hanya 3 port saja. Okey, selepas 3 port itu dia akan turun menjadi tahap yang kedua, iaitu RM5 untuk satu port, sehinggalah ke 85 atau sehinggalah pada hari berkenaan mencapai tahap RM500 sehari, dan kalau sebulan terkumpul sebanyak RM15,000 ya. Setelah mendapat RM15,000 sebulan itu, lebihan itu akan flushing. Okey, kalau kita package D1 ini, tahap 1 adalah RM30 kali 5 port yang pertama. Setelah itu dia akan turun kepada tahap yang kedua, iaitu RM7.50 sehinggalah ke port yang 119. Kalau indeks dia 1, maka pada hari berkenaan dia akan mengumpul RM1,000. Sekiranya indeksnya bukan 1, belum lagi mencapai RM1,000 sehari, maka dia tidak akan flushing sehinggalah mencapai tahap RM1,000. RM1,000 darab dengan 30 hari, maka had maksimum untuk package D1 ialah RM30,000 sebulan. Kalau kita package D3, tahap satunya ialah RM30 darab dengan 12 port. Setelah 12 port itu, tahapnya akan turun menjadi tahap yang kedua, iaitu satu port pairing bernilai RM12.50. Kalau indeks dia 1, darab sehingga 1572, maka pada hari berkenaan mereka-mereka yang VVIP D3 akan mengumpul sebanyak RM20,000 sehari, darab dengan 30 hari, maka had limit untuk D3 untuk port pairing ini ialah RM600,000 sebulan. Tetapi kalau kita VVIP D4 ya, D4 ni memang subhanallah ya, yang kita panggil sebagai master outlet. Ini semua jenis bonus akan di-count. Ini dipanggil pukat harimau ni. Okey, tahap pertama RM30 darab dengan 20 port pairing. Setelah itu dia akan turun menjadi tahap yang kedua, iaitu setiap port pairing bernilai RM20 kalau indeks dia 1, sehingga ke 197 port. Maka kalau kita campurkan, di situ jumlahnya sehari mereka-mereka yang package D4 ni akan mengumpul sebanyak RM40,000 sehari had port pairing dia. Kalau kita darab dengan 30 hari, maka had bulanannya ialah RM1.2 juta sebulan. Ini ialah had untuk mereka yang package D4 yang bernilai sekarang ini berharga RM5,200. Wow, jadi kalau korang betul-betul bersungguh nak menjadi usahawan sehingga ke tahap jutawan, bayangkan kalau ambil package D4 ni, sebulan dah boleh jadi usahawan jutawan. Kalau seluruh teman-teman kita di dalam tim itu menduplikasikan, mengamalkan formula Go 148. Kita dan seluruh rakan-rakan kita yang seorang itu, setiap seorang memperkenalkan 4 orang rakan minimum. Dan insya-Allah dalam masa 8 bulan, 148, 8 bulan itu akan dapat 1 hingga 3 biji kereta atau mobil. Dan pada fasa yang kedua, 8 bulan berikutnya, 16 bulan akan dapat 7 biji kereta atau mobil. Wow ya. That's why penting sangat supaya korang package D4 ini untuk ID yang paling atas ya, wajib diusahakan supaya VVIP D4. Okey, mudah-mudahan ya penjelasan ini akan memberi penerangan yang clear kepada korang bagaimana untuk cepat sukses di BioRich, iaitu package yang paling atas mestilah package D4.